Guys, kalau korang ada RM30, korang boleh makan ni. Tengok sotong saya, ha. Berapa punya besar, ha. RM29 sebusin. Beras basmati, sambal mak-mak. Kalau ada bajet lebih sikit, korang boleh makan lobster saiz mega. Ini. Ada tangan. Ini Larry, kawan kepada SpongeBob. 198. Oh, ini bukan saiz kecil, bang. Ini pun sama. Ini saiz mega. Megatron, Mega Decepticon, Rahmat Mega, Mega Mall Kuantan. Mega pun saya tak sebut, Kasih komen. Ada bajet boleh makan. Korang tengoklah sendiri saya punya udang galah. Ini udang galah jantan. RM29 seorang bosin. Ini baik. Nasi lemak lobster RM88. Nasi lemak lobster, Yang mana ada bajet boleh marahi. Okey, korang tengok sendiri dia punya mata. Tengok mata dia. Garang tak? Garang. Macam muka bini korang. Garang. Ini lagi champion. Kenyang sampai besok. Nasi lemak ikan siakap saya. Baru RM35. Besar macam ni. Tengok. Pemancing cukup idam ni ikan siakap ni. Tapi dekat sini tak payah. Korang modal RM35 siap dapat nasi lemak. Siap saya bagi belanja aircon lagi. Okey, jom kita pergi tengok customer kita makan. Selain tu korang boleh tengok abang ni dia makan apa. Tengok abang ni makan Alaska King Crab. Tengok abang makan Alaska King Crab, mari. Tengok. Alaska King Crab dia meriah, Tengok. Okay, jom kita ke table depan. Akak ni pun sama, tengah makan King Crab juga. Zoom sikit. Tengok. Makan Alaska King Crab. Untuk Alaska King Crab ni. RM498. Besar macam ni. Dapat 2 nasi lemak. Okey, kita ada satu abang ni. Ini regular customer saya. Bang, apa khabar? Baik. Dari mana, bang? Saya daripada Shah Alam, bang. Bang, nyanyi sikit, bang. Lagu Kembali Merindu, bang. Abang bukan zaman ni, Tak pandai, bang. Saya ingat zaman ni tadi. Okey, bang. Sampai berapa kali datang? Saya banyak, bang. Dah banyak kali, Banyak. Abang ni regular customer saya dah dekat 7 tahun. Baik, bang. Thank you support saya, Miss, ni how? You Melayu ke apa? I'm Malay. Oh, you Malay. Macam Chinese. Okay, you Chinese. Okay, nanti kita buat video sana. Okay, Miss, apa khabar? Dari mana? Alhamdulillah sihat daripada KL. Daripada KL. Macam mana makan nasi lemak udang galah saya? Nasi dia macam mana? Sambal macam mana? Nasi dia nasi yang memang sangat lemak. Nasi lemak tu. Puas hati lah. Puas hati. Sebab tu dia nak lebih sedap tu dia pakai tangan tu. Dia macam orang kalau makan pakai sudu tak jadi, Tak jadi, dia lambat. Betul lah. Lambat tu. Baik. Terima kasih banyak, Kak. Alright. Okay, kita ada abang ni juga. Bang, apa khabar? Dari mana, bang? Saya dari Tekak dulu. Tekak dari mana? Nyaman Kelia. Nyaman Kelia. Lurus sudah. Nyaman berhabis, nyaman hantam. Tak apa, nanti cuba dulu daripada Brunei. Ni nampak video saya. Kalau anda katalah RM30 dalam poket tak ada, korang boleh pakai ini. Visa Master pun boleh. Touch and Go pun boleh. Okey. So jangan lupa dapatkan barang rare saya. Ini barang rare saya, popcorn Abang Lobster. Ada muka saya kat sini Kuih-kuih pun ada. Kalau korang nak makan boleh kunyah-kunyah. Okey, lokasi saya dekat Setia Tropika Johor Bahru. The one and only, hanya ada 1, tiada 2, tiada 3. So boleh waste nasi lemak lobster JB dekat Setia Tropika. Okey guys, so yang nampak video saya tolong check dah follow saya ke belum. Kalau belum follow, tolong follow saya sekejap. Tolong check sekejap support saya. Tolong share video ni. Dan last sekali saya nak tanya korang, Menu saya dekat sini harga murah tak? Dengan seafood yang kau dapat. Kalau murah, komen murah. Kalau mahal, komen murah juga. Jumpa lagi Abang Lobster.